Salam sejahtera kelas. Sebelum kita akan mulakan sesi kelas kita hari ini, coba kita tes dulu suara pasti boleh dapat dengar. Suara boleh dapat dengar, pasti screen boleh dapat nampak tak? Baik. Jadi kita akan mulakan kelas kita hari ini untuk bahagian B, pembangunan masyarakat. Jadi untuk kelas ni cikgu akan ajarkan cara-cara menjawab, ya, cara menjawab untuk esei semester 2 ni lah. Okey, ini teknik ni dia guna pakai untuk sama juga untuk semester 2. Okey, untuk bahagian A, bahagian B dengan bahagian C, di mana esei dia masih lagi ada 3 komponen. Okey, masih lagi ada 3 komponen. Yang pertama tu ada pendahuluan. Okey, pendahuluan. Jadi saya pasti masih lagi boleh masih ingat lagi kan macam mana cara menjawab dia. Okey, di mana sebelum ni semasa kita berada di semester 1, okey, pendahuluan tu dia ada 3 ayat je yang kita kena letak. Iaitu yang pertama adalah kita boleh letakkan yang pertama adalah konsep. Okey. Yang pertama ada konsep. Okey. Yang pertama ayat konsep. Kedua, kita boleh letak di sinopsis. Okey. Sinopsis untuk semua karya. Okey, bergantung daripada soalan lah. Okey. Sinopsis ni kita boleh buat pendek. Okey, kita boleh buat pendek saja, tidak perlu tulis terlalu panjang. Okey, sama ada sinopsis itu kita boleh ambil antara 2 lah ataupun daripada 2, bergantung daripada soalan. Sama ada kita ambil daripada puisi, okey, maupun prosa. Okey, puisi ataupun prosa. Okey. Kalau untuk semester 2 kali ni, okey, untuk semester 2 ni semua dia berpandukan pada prosa lah. Okey, di mana macam kita tahu ada 2 karya yang kita akan tumpukan. Yang pertama adalah Sulalatus Salatin dan juga Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey. So, kedua-dua karya ini semuanya adalah prosa. Okey. Itu untuk ayat pertama lah. Itu untuk ayat kedua. Okey, ayat pertama tu kita gunakan ayat konsep. Ayat kedua adalah ayat sinopsis. Dan ayat ketiga adalah perbincangan isi. Di mana kita akan menyatakan isi yang kita akan kemukakan sekurang-kurangnya ataupun mesti 5 isi untuk menjawab kehendak soalan secara ringkas sahaja di bahagian pendahuluan. Dia kena perlu nyatakan secara ringkas dalam bahagian pendahuluan. Baik. Komponen kedua adalah komponen isi. Komponen isi. Okey, 5 isi tu setiap perenggan tu dia mesti kena ada 4 hingga 5 ayat. Okey. Komponen penulisan isi tu dia mesti terdiri daripada yang pertama adalah mesti kena ada ayat isi. Okey, pertama dia kena ada ayat isi. Kedua, kita boleh letak ayat pro. Okey, yang ketiga adalah ayat kontra. Okey, ayat kontra. Kemudian kita boleh letakkan contoh. Contoh. Dan yang terakhir adalah kesimpulan kecil. Okey. Jadi setiap 5 isi, okey, untuk semua ni perlu diletakkan dalam 5 perenggan isi.
Jadi 5 kali 5 bersamaan dengan 25 atau 5 kali 4 bersama dengan 20. Tapi kita kena tengok juga daripada kata kunci tersebut lah. Okay, bergantung daripada kata kunci tersebut. Okay, yang ketiga, komponen ketiga adalah penutup. Okay, di mana dalam penutup ini, kita mesti tulis dua komponen ayat. Okay, yang pertama adalah komponen pertama mesti mengandungi tentang ayat harapan. Okay. Ayat harapan dia tengok pada dia tengok juga pada konteks tu lah, konteks soalan tersebut. Okay, ayat harapan. Okay. Okay, ataupun kita boleh letakkan kejap kenapa tak nampak skrin ni? Kejap Okay, yang kedua, kita boleh letak ayat cadangan. Okay, ayat cadangan. Itu yang ayat kedua sudah, yang kita sudah masuk ayat kedua ataupun ayat kesimpulan. Okay, ayat kesimpulan. Jadi secara ringkasnya di sini, ini adalah daripada apa yang pernah saya ajarkan kamu di semester 1. Jadi sebenarnya boleh di-apply-kan semula dalam semester 2 ni. Okay. Tapi dia tengok juga lah pada soalan tersebut lah. Sebab dia masih lagi kita melihat kepada kata kunci yang digunakan. Okay, kata kunci soalan. Kata kunci soalan. Okay, bergantung Tidak semua soalan dia memerlukan kita untuk menulis ataupun menyatakan dia punya pro dan kontra. Misalnya begitu. Tapi biasanya kalau nak dapatkan markah backup, dia akan lengkapkan kesemuanya. Okay, dalam setiap satu perenggan isi tersebut, dia mesti kena ada ayat isi, ayat pro, ayat kontra, contoh dengan kesimpulan kecil. Baik, jadi hari ini untuk 1 jam, semua hari ini kita akan belajar kita akan belajar cara-cara untuk menjawab soalan. Tapi pertama dahulu kita mesti memahami ataupun kita tengok balik semula macam mana cara kita hendak memahami kehendak soalan. So, soalan pun sudah diberikan dalam slide sekarang ini. Jadi, kita boleh lihat sebut. So, sekarang ni kita baca soalan. Untuk topik kita ini kita akan masuk ke dalam topik susun lapis. Topik susun lapis. So, saya rasa ini sudah berdasarkan daripada apa yang sudah diajarkan oleh cikgu ataupun yang korang sudah belajar. So, tumpuan topik kita pada hari ini ialah kita akan tumpukan kepada bahagian B, pembangunan masyarakat dalam di bahagian susun lapis masyarakat. Jadi karya kita yang kita akan tumpukan pada hari ini iaitu Sulalatus Salatin. Baik, jadi satu soalan sudah pun diberikan. Okey. Baik. So kita baca soalan di sini bersama-sama. Golongan diraja dan golongan pembesar memainkan peranan penting dalam susun lapis masyarakat. Okey. Masyarakat Melayu tradisional. Okey, so ini dia punya pernyataan dia. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan masyarakat Melaka. Baik. Kalau soalan begini, biasanya pelajar susah sikit hendak faham lah. Sebab kita tidak nampak di sini sebenarnya apa yang hendak dipertanyakan ataupun hendak ditanyalah. Sebenarnya soalan ni apa yang kita nak jawab sebenarnya. Okey, untuk dari segi konteks pemahaman kehendak soalan di sini, dia sebenarnya lain sikit daripada semester 1 sebab kita kena mencari key points ataupun kata kunci yang terdapat dalam soalan di sini. Ya. Dalam soalan begini memang akan diberikan untuk semester 2. Okey, di mana
dia akan diberikan satu pernyataan. Pernyataan tu dia bermula daripada yang pertama lah, seperti ini. So ini dipanggil dia sebagai pernyataan soalan. Okay. So ini dipanggil sebagai pernyataan soalan. Okay, pernyataan soalan ni dia boleh membantu kita untuk mencari key. Boleh membantu kita untuk mencari key untuk mencarikan jawapan kita di situlah. Okey. Baik. Okey, soalan yang diminta adalah untuk kita menghuraikan pernyataan tersebut. Okey, so sudah kita tahulah bahawa kita perlu menulis satu jawapan, ya. Satu jawapan berkenaan dengan susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Okey, susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Okey. Jawapan kita tu mesti berkaitan dengan konteks pembangunan masyarakat Melaka. So, di sini dia mesti berkaitan dengan apa yang kita sudah belajar lah di bahagian B, iaitu pembangunan masyarakat. Okey. Kata kunci soalan di sini ialah dia minta kita untuk menghuraikan. Jadi, kalau dia minta untuk kita huraikan, dia tidak payah masukkan kontra lah. Sebab dia lebih kepada banyak pro. Pro tu dia merujuk kepada huraian lah. Okey. Tapi kalau nak masukkan juga kontra, okey, dia tidak ada masalah. Yang penting mesti kenal lah di mana bahagian yang perlu diletakkan kontra tersebut. Sebab tidak semua isi dia perlu kena letakkan kontra. Sebab kita sudah biasa kan dengan pro dan kontra begitu. Jadi untuk semester 2 ni, okey, tidak perlu masukkan kontra pun tidak apa. Tapi ada juga yang setengah pendapat, ada juga dia kata mesti masukkan kontra. Tapi kalau bagi saya tidak ada masalah pun kalau letakkan kontra. Yang penting kena tahu di mana letak tempat dia. Okey. Dia ada had jugalah sebenarnya. Dia ada had. Okey. Untuk meletakkan kontra tersebut. Jadi untuk cara macam mana kita hendak mencari key point. Sebab kita nak tahu kan apa yang kita hendak jawab di situ. Okey. Jadi, jadi saya terangkan di sini satu persatu langkah dia untuk sebagai rujukan. Okey, yang pertama di sini adalah okey, kita untuk mencari ayat soalan tu biasanya kita akan dapat daripada pernyataan soalan. Okey, pernyataan soalan. Jadi pernyataan soalan tu dia biasanya ada berada di bahagian paling depan lah. Okey. Yang kedua di sini adalah kita kena baca juga soalan dia. Okey. Baca soalan. Untuk ayat soalan di sini, dia biasanya dia akan diletakkan secara umum lah. Macam yang di sini kan kita tengok berdasarkan teks. Okey. Huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan masyarakat Melaka. So, kita tidak nampak di sini apa yang hendak disoalkan. Tetapi, untuk mencari dia punya poin di situ ataupun kita anggap je lah sebagai satu ayat soalan kan. Okey. Kita nak cari ayat soalan, biasanya dia akan ada dalam pernyataan soalan. Macam contoh soalan di sini kan, okey. Contoh pernyataan di sini, golongan diraja memainkan peranan penting dalam masyarakat, peranan penting dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Jadi di sini, dia minta kita untuk menjelaskan tentang susun lapis. Jadi di sini kita punya isi, okey, kita punya 5 isi kita di sini, dia mesti berkenaan dengan susun lapis masyarakat. Okey, jadi apa golongan susun lapis masyarakat yang kita pernah ataupun yang sudah tahu? Okey. Yang pertama di sini kita boleh cakap yang pertama adalah raja ataupun sultan. Okey, kita kena ikut hierarki dalam susun lapis masyarakat ya. Yang kedua adalah pembesar. Okey. Selepas sultan adalah pembesar. Okey, yang ketiga adalah
bendahara. Okey, yang ketiga adalah bendahara. Diikuti yang keempat adalah yang keempat adalah laksamana. Dan kelima adalah rakyatlah. Kelima adalah rakyat. So, itu adalah 5 golongan susun lapis masyarakat yang berdasarkan daripada Sulalatus Salatin. Baik, sekarang ni first kita sudah pun belajar di sini macam mana kita kena mencari soalan dia. Okey, ingat soalan tu dia tidak semesti untuk mencari ayat soalan. Dia tidak akan tanya dalam soalan, tapi dia akan cari dalam pernyataan soalan. Kalau kita tidak jumpa dia punya ayat soalan tu kan, key dia ataupun kata kunci membantu untuk kita mencari soalan, dan di situ yang akan membantu juga untuk mengeluarkan isi yang berdasarkan daripada pernyataan soalan tersebut. Baik. So sekarang ni kita akan menunjukkan cara-cara menjawab untuk 3 komponen, iaitu yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah isi, dan ketiga adalah penutup. Perenggan pertama yang kita akan mulakan ialah pendahuluan. So di sini ayat pertama kita boleh letakkan di sini adalah konsep. Konsep apa? Konsep berdasarkan soalan tersebutlah. Tadi kita sudah carikan dia punya kata kunci di sini adalah susun lapis masyarakat. So, susun lapis masyarakat kita boleh letakkan dalam ayat konsep yang pertama. Susun lapis masyarakat, merujuk kepada lapisan dalam masyarakat yang merujuk kepada struktur sosial. So, itu dia punya salah satu dia punya ayat konsep dia di situ. Jadi kita tulis apa yang kita tahulah. So kita boleh rujuk dia dalam nota ni. So di sini dia bagikan dia bagikan contoh dalam susun lapis masyarakat. Antara peranan golongan diraja dan pembesar dalam susun lapis masyarakat adalah pemerintah, pemangku sultan, mengetuai langkah tentera dan sebagainya. So sekarang kita masuk kepada poin yang pertama ataupun isi yang pertama, iaitu golongan diraja sebagai pemerintah, ataupun kita boleh sebutkan di sini adalah golongan raja. So dalam huraian atau huraian kepada fakta, raja merupakan orang dan institusi yang terpenting. Raja juga boleh disebutkan sebagai pemerintah dalam sebuah kerajaan atau negara. Raja mempunyai kuasa mutlak, khususnya dalam hal yang berkaitan pentadbiran dan dalam menjatuhkan hukuman. So, ini menggunakan ayat pro lah. Ayat pro di mana perlu banyak meletakkan huraian untuk menerangkan tentang siapa raja tersebut. Untuk mendapatkan ayat seperti ini, mendapatkan ayat pro, kita boleh menggunakan kata tanya menggunakan kata tanya seperti siapa, siapa. Yang kedua adalah apa. Ketiga adalah bagaimana. Bagaimana, di mana. Biasanya soalan-soalan di sini kita gunakan untuk masukkan dalam ayat pro lah untuk menghasilkan jawaban seperti ini. Selepas kita meletakkan huraian, kita boleh letakkan contoh ataupun perlu letakkan contoh selepas huraian. Contohnya, Sultan Mansur Shah telah menitahkan Hang Tuah untuk membunuh Hang Jebat yang dikatakan telah menderhaka kepada ataupun menderhaka dan mengganggu keharmonian masyarakat Melaka. Jadi kita letakkan juga huraian di bahagian contoh tersebut. Kita jelaskan lagi contoh tersebut. Contohnya adalah seperti watak Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah
dalam susun lapis masyarakat dalam menjadikan baginda yang berkedudukan tinggi dan berkuasa mutlak, termasuk mampu menjatuhkan hukuman kepada Hang Jebat dengan menyuruh Hang Tua membunuh Hang Jebat. Baik. Oke, Huraian Pro, golongan diraja yang melaksanakan tugas dengan baik dapat memastikan masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni dan makmur. Jadi kesimpulan kecil kita boleh letak di sini. Kita simpulkan balik daripada ataupun kita boleh ambil daripada ayat huraian kepada fakta lah. Oke, kesimpulan kecil, peranan dan bertanggungjawab dalam memerintah akan dapat menjamin keutuhan dan kestabilan sosial masyarakat. Baik. Isi kedua adalah golongan pembesar sebagai ketua angkatan tentera. Jadi di sini golongan pembesar kita kena perlu nyatakan siapa watak dia lah. Okey, sebab dia dalam soalan tadi tu kan dia cakap berdasarkan suatu Salatin kan. Jadi dia mesti kena ambil watak yang berdasarkan daripada karya tersebut. Okey. Okey, huraiannya tugas dan tanggungjawab ini dipikul oleh golongan diraja dan para pembesar. Peranan mereka adalah untuk mengetuai bala tentera Melaka bagi menentang musuh negara bagi mengekalkan kestabilan dalam sosial masyarakat. Okey, contohnya bendahara Paduka Tun Perak mengetuai angkatan tentera Melaka ketika menentang tentera Siam yang menyerang Melaka sebanyak 2 kali. Itu contoh dia. Jadi dihuraikan di sini Tun Perak ini merupakan pembesar dalam susun lapis masyarakat. Jadi pembesar itu dia berada dalam lapisan kedua selepas raja. Okey. Angkatan tentera telah menjadikannya sebagai seorang pembesar yang berperanan penting dalam mengetahui tentera Melaka dalam serangan Siam sebanyak 2 kali dan berjaya mengekalkan keharmonian dan kestabilan dalam masyarakat. Okey. Okey, so dia punya huraian pro di sini kita peranan golongan pembesar sebagai ketua angkatan tentera dalam mempertahankan negara amat penting dilaksanakan kerana ia dapat memastikan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang selamat dan tenang. Jadi kesimpulan yang kita boleh letakkan di sini adalah peranan golongan pembesar. Okay, apa peranan golongan pembesar? Bagaimana ia boleh dapat mengekalkan kestabilan, keharmonian dalam masyarakat. Jadi kita boleh cakap di sini atau kita sebut peranan golongan pembesar sebagai ketua angkatan tentera dalam memastikan negara keadaan selamat dapat menjamin kestabilan dan kemakmuran hidup masyarakat. Baik. Isi ketiga adalah golongan diraja dalam melantik raja dan pembesar negeri. So dia punya huraiannya adalah pelantikan pembesar dan pengganti raja atau sultan ditentukan oleh raja yang memerintah. Sistem pemilihan dan penggantian raja yang sedemikian juga diperkuatkan dengan wasiat oleh sultan yang memerintah. Sebagai contoh, pelantikan Sultan Mansur Shah. Jadi, ini peristiwa penting lah dalam Salatin. Pelantikan Sultan Mansur Shah sebagai Sultan Malaka adalah berdasarkan wasiat Sultan Muzaffar Shah. Manakala pelantikan Sultan Alauddin Riayat Shah adalah berdasarkan wasiat Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah telah dilantik telah melantik Tun Mutahir sebagai bendahara Melaka dengan gelaran Sri Maharaja setelah dicadangkan oleh Tun Senaja. Jadi huraian yang di sini untuk contoh yang telah diberikan pelantikan Sultan Mansur Shah adalah peranan golongan diraja dalam melantik Sultan Melaka melalui wasiat dapat mengelakkan daripada berlaku sebarang permasalahan seperti perebutan takhta yang dapat menjejaskan kemakmuran masyarakat. Huraian pro. Peranan golongan diraja dalam melantik pembesar atau melantik raja amat penting kerana keadaan ini dapat mengelakkan daripada berlaku perebutan kuasa dan kucak-kacir dalam negara serta keselamatan rakyat. Jadi kesimpulan kecil yang kita boleh letakkan di sini adalah jelaslah bahawa peranan dalam melantik raja dan pembesar penting. Ini kita boleh kaitkan daripada peristiwa tersebutlah. Contoh peristiwa tersebut yang sudah dinyatakan.
Okey. Penting karena ia dapat mengelakkan pertikaian daripada berlaku dan dapat mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Baik. Poin yang keempat di sini adalah golongan diraja sebagai hubungan diplomatik. Okey. Uraiannya di sini, hubungan diplomatik merupakan hubungan yang terjalin di antara dua atau lebih kerajaan. So, itu diberikan maksud hubungan diplomatik. Hubungan ini terbina atas dasar kepercayaan, keserasian, dan keinginan untuk menjayakan matlamat yang sama demi kepentingan kerajaan masing-masing. Contohnya, apabila Melaka membuat hubungan diplomatik dengan negara luar, kerajaan Melaka akan menghantar wakil utusan sebagai wakil kerajaan Melaka. Sebagai contoh, Sultan Mansur Shah sendiri pernah menjadi ketua dalam rombongan ke Majapahit. Jadi, huraian contoh di sini, hubungan diplomatik yang dilakukan ini mampu mengekalkan keagungan masyarakat dan kerajaan Melaka, sekaligus dapat memastikan masyarakat dipandang tinggi. Oke, huraian pro di sini, peranan diraja sebagai ketua hubungan diplomatik dalam memajukan negara akan dapat memastikan masyarakat berada dalam keadaan yang maju dan stabil. Kesimpulannya di sini, hubungan diplomatik dengan negara lain dapat menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran masyarakat. Yang terakhir, isi kelima di sini adalah golongan diraja sebagai hakim. Huraian di sini. Huraian kepada faktanya, kuasa sebagai hakim adalah untuk menyelesaikan masalah tertentu seperti pertikaian dan permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat agar keselamatan, kemakmuran, dan keharmonian hidup masyarakat terjamin. Sebagai contohnya, Sultan Mansur Shah itu dia berperanan sebagai hakim, telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas sang tua kerana telah memakai gundik raja, dan perbuatan tersebut dianggap sebagai satu perbuatan terhaka kerana telah menggunakan hak raja tanpa kebenaran raja. Sultan Mansur Shah telah juga menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Tun Mutahid dan keluarganya kerana dikatakan cuba merampas kuasa. Uraian untuk contoh yang telah disebutkan tadi, Sultan Mansur Shah yang merupakan golongan diraja memainkan peranan sebagai hakim dengan mengambil tindakan dan menghakimi perbuatan tersebut adalah bertujuan untuk menjamin keharmonian sentiasa berkekalan dalam kalangan anggota masyarakat. Huraian pro. Huraian pro untuk huraian yang ayat pertama tadi, seseorang yang memainkan peranan sebagai seorang hakim hendaklah menjalankannya dengan adil dan bijaksana agar keharmonian masyarakat terjamin. Kesimpulan kecil di sini, peranan sebagai seorang hakim amatlah penting dalam mengadili dan menangani sebarang masalah agar masyarakat tidak ditindas dan dapat hidup dalam keadaan yang tenang dan kekal makmur. Satu lagi poin di sini, isi yang keenam. Golongan pembesar sebagai pemangku sultan. Huraian, peranan pemangku raja penting agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan dijauhi daripada ancaman musuh. Contohnya di Melaka, semasa Sultan Mansur Shah pergi ke Majapahit untuk melangsungkan perkahwinan dengan anak Betara Majapahit, Bendahara Paduka Raja memangku tugas Raja mentadbir Melaka bersama-sama dengan Sri Naradi Raja, Sri Bijadi Raja, dan Hulu Palang yang besar-besar. Huraian untuk contoh tersebut, sebagai bendahara Paduka Raja memainkan peranannya sebagai pemangku raja bersama pembesar yang lain apabila ketiadaan raja atau raja sedang berada di luar kerajaan. Peranan ini perlu dilakukan oleh golongan pembesar agar keselamatan dalam kalangan masyarakat sentiasa terjamin. Jadi kesimpulannya kita boleh buat di sini. Komponen yang ketiga, kesimpulan. Kita boleh letakkan di sini di sini ayat kesimpulan dan juga ayat ayat kesimpulan. Yang pertama di sini ayat kesimpulan. Yang di sini yang kedua ayat harapan. Ayat cadangan. Kita boleh juga letakkan di sini ayat harapan lah. Ayat kesimpulan.
Golongan diraja dan pembesar memainkan peranan yang penting dalam setiap susun lapis masyarakat. Jadi, yang kita boleh letakkan cadangan dan harapan di sini adalah masyarakat hendaklah mencontohi setiap peranan golongan diraja. So, ini adalah ayat cadangan dia. Okey. Agar, okey, so ini selepas perkataan agar ada, kita letakkan di sini ayat harapan. Okey, agar dapat melahirkan masyarakat yang dipandang tinggi dan hidup aman sentosa. Baiklah. Jadi, itu saja untuk sesi kelas kita pada hari ini untuk cara menjawab soalan. Bahagian B untuk dia punya untuk susun lapis masyarakat berdasarkan daripada karya Sulalatus Salatin. Jadi kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya untuk bimbingan cara menjawab soalan. Okay, untuk susun lapis masyarakat daripada karya Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi itu saja untuk sesi kelas kita hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan selamat malam.